Keluar. Anthony Lo. Keluar sekarang. Jangan ugut-ugut. Ini baru 1.0. Itulah kita katakan dalam bahasa Melayu, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Sekarang kita tengok siapa anak jantan. Kita semua adalah anak jantan. Anthony Long hanya boleh bising dekat parlimen, itu pun orang tak sambut. Sekarang kita dah bagi tahu tujuan kita. Berkali-kali saya dah katakan kita bukan ugut. Semalam pun saya dah kata kenyataan. Kita bukan ugut, kita nak serang memorandum. Kalau you betul-betul orang tepuk dada tanya selera, you ada kebenaran, you datang terima. Kenapakah seorang wakil rakyat, seorang menteri penuh yang mendapat gaji daripada rakyat cukup lumayan, saya percaya lebih daripada RM60,000 Malaysia, tak turun? Maka saya bagi 48 jam kepada Menteri Anthony Loke bagi jawapan. Pengusaha lori berana, lori disita, lori dilucutkan hak. Undang-undang apa ni? Undang-undang tak masuk akal. Dulu Anwar kata rule of law, bukan law of jungle. Sekarang dia jadi Perdana Menteri. Saya harap beliau akan kekalkan apa dia kata, rule of law, bukan law of jungle lah. Maka kita mahu saman-saman yang ada kepada semua pemandu-pemandu lori dibatalkan. Bagi mereka peluang dan juga lesen-lesen dihidupkan, dan apa juga bayaran mereka boleh bayar bukan sekaligus secara ansuran. Kalau harga minyak naik, kebanyakan lori tidak ada subsidi. Betul. Lori 1 tan, 2 tan, 3 tan ada subsidi. Lori besar 20 tayar punya mana ada subsidi? Tak ada. So harga diesel dah naik. Kalau satu trip pergi balik pun sudah RM400. Dia berapa 1 tan dapat? 1 tan kalau RM10 charge, berapa dia dapat? Maka ini semua Anthony Loke dia tak tahu. Dia hanya tahu makan mi sup saja. Cakap banyak. Oleh kerana rakyat maaf, barulah you jadi menteri, mangkuk. Kalau rakyat tak maaf kamu tak jadi menteri. Rakyat telah memaafkan apa yang DAP telah selama ini maki hamun kerajaan. Sekarang kau duduk gosok dengan kerajaan. Dulu kau maki hamun UMNO. Sekarang siapa yang gosok dengan UMNO? You yang gosok. So rakyat telah maafkan. Apa salah you maafkan? Mereka bukan pergi potong, mereka bukan liwat, mereka bukan rogol. Saman saja. 27 perkara. Apa selain yang batas saman tu, ya, apa lagi tu? Banyak. Kita akan serahkan memorandum kepada puan dan netizen. Baca selidik. Maksudnya hari ini matlamat nak sampai kepada Anthony Loke tak sampai. So mungkin apa lagi? Dia sampai, dia dalam TV dia tengok. Dia tak ambil sendiri tu. Okey, dia adalah menteri kepada JPJ kan, Jabatan Pengangkutan agensi dia. So agensi dia meja adli yang datang sign, dia terima. Itulah siapa malu, bukan kita malu. Menteri yang malu sepatutnya Setiausaha Politi dia, SUSK, atau dia sendiri datang. Dia tidak boleh berhadapan dengan semua pemandu lori. Dia tak berani. Tak berani. Malu. Ini Autar Singh pun hari-hari kau hantam sama dia. Sampai hari ini belum ada jawapan dia. Kita ada, sebab mereka yang ajar kita. Bersih 1, bersih 2, bersih 3, bersih 4. Dia ajar kita. Tapi kita ada adat. Kita tak gulingkan kereta polis. Kita tak rosakkan harta kerajaan. Kita tahu cara. Kalau ini tak buat, 2.0 akan diadakan besar-besaran. Solidariti akan berkembang lagi. Selagi menteri ini tak tunduk. Okay. Tengok dia, kita panggil 48 jam. Tengok apa dia jawab. Kalau dia anak jantan, berani betul-betul jadi wakil rakyat dan menteri, bagi jawapan lah. Saya dari Tumula Bahar. Saya driver lori triple, bawa lori jack. Macam ni lah, kita lori bawa bukan senang. Jalan raya atas jalan 24 jam. Kita punya mata tak tutup. Tengok macam ini juga. Tak boleh pandang sini, tak boleh pandang sana.
Mau jaga, kita mau jaga jalan. Lagi mau jaga keluarga kita, anak kita nak sekolah, kita mau makan. Ini senang-senang, keluar saman macam-macam dia keluar. Okey, kita boleh ikut dia punya undang-undang. Tapi janganlah pergi gantung kita punya lesen 1 tahun 8 bulan terus gantung. Tak mau bagi jalan. Lesen peribadi. Peribadi. Tak mau jalan. Macam mana kita punya anak bini semua mau makan? Maksud dia sama itu lesen lori saja gantung saudara itu. Sekali dia gantung. Lesen semua dia gantung. Semua kereta dia gantung. Motor, kereta semua digantung. Semua dia gantung, semua ditarik 1 tahun 8 bulan sampai ini macam dia gantung. Ansuran kena bayar. Insurans kena bayar. Kalau sitat lori tarik, kita mau bayar lori dengan bank. Kita bukan boleh cakap sama itu dalam bank itu JPJ surah sita lori kita tak boleh bayar, kena bayar juga. Macam-macam hal ini. Sekarang bawa lori punya orang tak ada senang. Kita bawa lori kadang-kadang makan pun tak ada senang. Itu time kita hantar barang itu. Kadang-kadang kita bawa lori tangan taruh ni macam makan dalam steering ini macam makan kita jalan juga. Macam-macam ada, bukan senang duduk parlimen mau cakap dalam speaker saja. Macam-macam hal kita ada jumpa. Inilah kita meminta, janganlah kasih bunuh driver lori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang itu kepada rakan-rakan sahabat Pakatan Lori daripada Kelantan kerana sudi datang ke Parlimen Kuala Lumpur. Dan juga saya ucapkan terima kasihlah kepada wartawan kerana sudi datang bersama-sama dengan Pakatan Harapan Lori se-Malaysia lah. Tujuan saya datang ke Parlimen pada hari ini, saya mengusulkan 3 usul. Yang pertama daripada tematika tu, tematika dia tu kita timbang daripada query tak lebih muatan. Apabila kita nak takak ke JPJ dia suruh timbang tika, jadi muatan tu lebih banyak daripada timbang query. Biasa kalau macam 10 tan lebih berapa? Kalau biasa kita isi query 10 tan, dia akan pergi ke 15 tan lebih. Oh, separuh lebih. Separuh lebih. Dan sampai separuh lebih tu dia akan automatik ke keluar cerita lucu hak milik. Yang keduanya mengenai dengan GDA tu, apabila 2-3 kali kena saman, dia akan atas surat untuk menggantungkan GDA, bukan lesen, GDA pengangkut awan darat tu. Jadi rakan-rakan kita tu untuk buat pergerakan pencarian untuk sara keluarga tu tak boleh lah. Dan GDA dia gantung. Yang ketiganya mengenai dengan lebih muatan tu lah. Ni apa lori apa? Lori tipe. Lori tipe. Lori tipe yang bawa aggregate kan? Ringgit 10 tayar. Itu sajalah daripada saya wakil pada Kelantan dan ucapan tim Kelantan Pasir Putih. Nama apa nama? Nama saya orang glamour panggil Abang Jeff. Abang Jeff. Kita harapkan Pakatan tipe Kelantan kita mari dengan lucu dan lacak. Terima kasih. Wartawan TV3. Dari Jelantuk Pahang, kita minta jangan blacklist itu lesen, jangan sita lori. Kita ada anak bini. Kita punya anak semua belajar dekat sekolah tinggi. Kita nak bulan-bulan nak bayar. Kalau kita salah, tanggung kita sendiri saja. Jangan hancur kita punya keluarga. Kita punya anak bini siapa nak tanggung dia? Sampai motor lesen pun surah sita. Macam mana kita mau pergi kerja? Tak ada apalah, nanti kita punya anak bini semua duduk tepi jalan Mau minta sedekah sama siapa? Kalau saya jual dadah, hukum saya 1 orang saja. Keluarga tak ada apa. Ini lebih daripada dadah, jual dadah. Bang, Kan? bang komen satu. Ramai pemandu kata yang kalau kena berat driver dengan tuan punya lori. Ya. Pemandu minta yang tuan barang tu pun kena juga. Tak ada kena, mana ada. Sekarang kena, semua orang kena. Permit pun semua kena. Maksud saya kilang tak kena. Tak kena. Jadi pemandu sekarang minta kilang pun kena. Macam Ya, orang kena. Dia orang kontrol semua boleh kontrol. Macam tu saja. Lori dia Mana kuari pun kena. 40 lori dia tak boleh kontrol. 40 lori dia mau kontrol. Apa ni cerita? Kita pun suka isi rata. Kita pun tak pernah lori tak rosak. Kita pun suka, tapi kamu ceritalah dengan bos sana kori. Panggil kori satu kali sama. 10 tayar. Berapa ringgit satu trip pergi sana? Kuari ni yang overload. Iyalah, kori lah overload. Dia bagi abang 10 ringgit. Tak ada cukup itu minyak dengan harga naik kan. Harga tinggi Kita minyak tak ada subsidi. Subsidi tak ada. Harga naik Kan cakap contohlah 5 tan. 10 tan isi lah. Satu trip pergi minyak pun 100. Bang, kita pun pakai Berapa diesel. boleh cari makan? Kita pun pakai diesel tak ada subsidi. Tak tahu sebab. Lagi satu bang, kita isi rata, tak ada berat.
kita panggil dia, kita pusing pergi timbang. Kita dapat untung 200. Itu pun hilang dari dia, bukan timbang dekat. Dia pusing pergi jauh. Habislah minyak kita, untung pun tak ada. Rata lagi tak ada berat, dia lagi panggil dia. Kita pusing lagi 100 kilo. Kita mau pergi timbang. Asal dia tiba-tiba mau kontrol. Macam mana kita mau hidup? Dia lain kali dia menteri kata menteri memang rasa. Karena dia kontrol lori, mungkin dia tidak beli luar negeri dia ada untung. Kita juga mati, dia makasih mati lori. Dia mau